Kan, korang jangan koyak. Ni perang tak? Perang. Sudah banyak kali bagi tahu ni perang. Okay. 2023 bila Sir comeback. Dalam live Sir comeback 2023. Lepas Tun Mahathir potong rambut. Sir bagi tahu kita dalam perang apa ni. Sunnatullah ni berulang-ulang. So kita dalam perang apa ni? Come on, saya nak tengok komen. Siapa yang follow daripada dulu ni? Kita dalam perang apa ni? Perang apa? Siapa ingat? Kita dalam perang kandak. Perang kandak. Perang strategi. Cuba ingat balik apa yang saya cakap ni. Jangan percaya. Fikir betul tak dia ni cakap. Betul ke Mawas ni cakap? Okey lah. Tak apalah. Walanon kalau tengok betul ke Mawas ni cakap. Okey. Saya bagi tahu ni perang kandak. Sunnatullah dia berulang-ulang. Dalam perang kandak ni, pasukan Islam itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita lah. Menggunakan strategi. Perang berlangsung lama. Paling lama dalam perang Islam itulah paling lama perang dia tu. Dan apa yang berlaku? Musuh bergaduh sama sendiri. Betul tak? Betul tak betul? Musuh bergaduh sama sendiri. Apalah korang ni. Mari kita sama-sama. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kita, yang gerahkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. So, kau tak nampak ke? Kau kan tak nampak ke? Dia orang tengah uara, dia orang tengah bergaduh, dia orang tengah berpecah belah ni. Geramnya aku. Yang mana duk kutuk-kutuk apa? Ahli Parlimen Jasin. Baca dalam Parlimen. Ahli Parlimen Jasin kan baca dalam Parlimen. Mana? Kau tak nampak ke gila? Ada 1,300 dekat Facebook. Ada 1,050 dekat YouTube. Kau kan nampak ke tak nampak ni? Nak berita manis. Aku bukan bagi berita manis lagi. Semua berita aku bagi dah ni. Manis, suka, ketawa. Macam-macam. Kalau orang tengok pun kata, dia ni isap ganja ke apa? Orang isap ganja kan suka ketawa. Ni. Takkan kita tak nampak. Kesan kunut nazilah tu depan mata kita. Kalau kita nak berfikir. Setuju tak? Setuju tak setuju dengan saya ni? So guys, itulah Syed Azri. Ni dia cepat dengan lambat je. Kan? Alhamdulillah lah. Kalau tanya saya, Alhamdulillah lah kan. Cuma, ingat. Ini ujian untuk kita. Ujian untuk ujian untuk semua. Kita semua diuji. Kawan-kawan kita, TikToker, semualah. Yang dulu melawan, hari ni dah mula menyokong. Ada. Yang dulu menentang, hari ni dah mula kembali. Ada. Duit. Nafsu. Kehendak. Apa aku dapat. Oh, aku tak boleh tahan. Aku tak boleh. Aku nak kena survive. Aku nak kena ikut. Nampak tak guys? So, saya minta ginilah guys. Kita ni jangan dibolak-balikkan. Tolonglah saya bagi tahulah. Jangan dibolak-balikkan kita ni.
Hak tetap hak, batil tetap batil. Jangan bersekongkol, jangan sokong pemimpin yang zalim ni. Jangan, guys. Tak apalah, uji macam mana pun tak apalah. Teruk sangat ujian kita ni. Sir ni kira teruk juga, tapi aku cakap, ada orang lebih teruk daripada aku tau. Korang. Ni, tapi ingat, apa pesan? Berjuang. Kena berjuang. Kita nak selamatkan tanah air, selamatkan negara. Ni bukan pasal parti. Selamatkan negara, tanah air ni. Ni perjuangan dia ni. Kalau tak nampak lagi kesan Kunut Nazilah yang dia orang duk menganjing. Korang lupa ke? Ingat balik. Bila Kunut Nazilah ni, kita untuk Gaza lah. Bila Kunut Nazilah, dia orang tak bagi Kunut Nazilah, tak boleh lah. Betul tak? Betul? Dalam parlimen baca Kunut Nazilah, sampai non kucing. Tak payahlah Kunut Nazilah. Korang lupa ke? Geramnya aku. Saya cari video dia kejap. Saya tak save video. Sebenarnya last minute punya. Mula-mula plan nak buka PC lah kan. Tapi pasal tengok korang macam banyak isu pula kan. Saya rasa alamak kena ulas juga lah. Sebenarnya saya nak simpan minggu besok Isnin. Kan? Tapi tak apalah. So, mana video Anwar Ibrahim? Tak payahlah Kunut Nazilah. Dia cakap dalam parlimen gila. Mana video dia ni? Saya simpan ke tak simpan ya? Ni? Mana video dia? Tolong hantar. Tolong hantar video dia. Non kunyit dalam parlimen. Ada guys video dia dalam parlimen. Tak payahlah Kunut Nazilah. Korang cuba fikirlah. Apa yang dia takut sampai tak payahlah Kunut Nazilah? Kerajaan apa yang dia takut? Cuba bagi tahu. Kenapa Anwar Ibrahim takut bila baca Kunut Nazilah ni? Tak payahlah kunut Nazilah, tak payah lagi dah. Tak payahlah kunut Nazilah, tak payah lagi. Tak payahlah kunut Nazilah, tak payah lagi dah. Tak payahlah kunut Nazilah, tak payah lagi. Dia bukan AI. Kita baca Kunut Nazilah. Guys, gini. Kalau kita tak salah, kita tak perlu takut. Kalau kita salah, tu yang kita takut. Kunut Nazilah pun kita takut. Sampai Anwar Ibrahim, tak payahlah Kunut Nazilah. Tak ada otak ke korang yang sokong Anwar ni? Tak boleh fikir ke? Bebal ke? Syahri ni. Mampulah korang. Aku tak main montut macam Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim banduan main montut. Gila. Sokong main orang pemain-pemain main montut. Kan bodoh tu. Betul tak? Ke main montut juga? Main montut itu. Main montut itu sokong Anwar tu. Minum. Jadi, bergembiralah guys. Kita yang di pihak yang hak ni bergembiralah. Dan ingat, saya bagi tahu. Inilah pasukan Ahzab. Takkanlah tak nampak lagi Kunut Nazilah tu mengalahkan pasukan Ahzab. Pecahkan ni pasukan mereka. Pasukan Ahzab. Dioranglah. Sebab sekutu dengan siapa? Sekutu dengan Israel. Anwar Ibrahim. Ni. Tak percaya juga. Menang mahkamah lah. Wan Muhammad Azri Dewan Idris dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Daripada pertuduhan atas sultan memanggil Anwar Ibrahim bapuk tua Barua Israel Amerika Zionis. Menanglah. Tuan Rafiq Peguam lah. Menanglah. Panggil dia Barua Israel. So, dialah pasukan Ahzab bergabung. Tapi dia penang sumut. Yang sokong sumut lagi kau pergi masuk ke kepala Bajaman, kau pergi flash lah. Bebal sangat dah tu lah. Bodoh sangat dah, tak boleh fikir dah, benar otak tu lah. Dah gone case lah kalau macam tu lah. Sir, pun tak minta sokong aku, tak payah sokong aku. Aku bukan nak bertanding pun. Ada nampak saya nak bertanding ke dengan korang? Tak ada nak bertanding lah. Orang yang nak bertanding ni dia buat jelajah. Dia pergi ceramah sana, dia pergi ceramah sini. Itu orang nak bertanding. Faham tak? Faham tak faham ni? Orang yang nak bertanding pilihan raya ni, dia kena turun jumpa dengan rakyat, buat jelajah, buat ceramah. Itu nak bertanding nama dia. Faham tak?
Cik Azri ni macam gini. Aku bukan nak bertanding. Bukan cita-cita aku nak diwakil rakyat. Cita-cita aku ni nak rotan wakil rakyat. Tukar rotan. Tahu tak tukar rotan? Jadi guys, bergembiralah kita. Kesan Gunung Nazilah tu kita dah nampak dah. Baik ingat, kena berjuang. Sebab kita sedang berjuang mengalahkan pasukan Azab.